Hari ni kita nak test modem C300, modem OEM. Kalau tengok sini Wi-Fi tanda seru. Wi-Fi tanda seru ni maksud dia internet tak masuk lah. Internet tak masuk. So kalau tengok dekat sini modem ni saya dah on. Modem dah on. So untuk bahagian signal tu memang tak naik. SIM card saya dah masuk dah. Ni saya masukkan SIM card Digi. Kalau tengok dekat sini memang tak ada signal langsung lah. So modem C300 ni memang tak ada signal. 4G CPE ni C300 tak ada signal. So modem ni untuk kawasan yang macam saya duduk sekarang ni, kawasan ni memang tak ada signal lah. Bukan tak ada signal, signal tu ada tapi lemah. Dia lemah semangat. So sekarang ni saya nak tutup dulu modem ni. Saya nak ambil SIM card Digi yang ni. Saya nak masukkan ke dalam modem OLAX ni. Dan kita tengoklah modem OLAX ni dia mampu tak untuk tarik signal untuk kawasan yang memang line slow macam ni lah. Untuk kawasan perumahan ni. Kalau tengok dekat sini untuk line dekat rumah saya ni memang line slow lah. Line slow. Okay, so saya masukkan dulu SIM card ke dalam modem OLAX ni. Dan nanti kita akan tengok dia punya prestasi dia untuk signal daripada OLAX ni mampu tak untuk tarik signal. Dan kita akan tengok lah dia punya speed dia tu macam mana. Okay, dan sekarang ni saya akan on dulu dahulu modem ni. Okay, kita akan on dulu modem ni dan kita akan tengok dia punya speed dia. Okay. Okey, kalau tengok daripada segi sudut sini signal dah masuk. Untuk modem ni tak dapat signal. Untuk modem ni dia ada signal. So saya akan connect kepada modem OLAX ni. Okey, dekat sini ada tunjuk OLAX. Okey. Saya dah connect Wi-Fi dan kita akan cuba buat speed test dia. Bila dia dah boleh connect ni, kira kita dah boleh buat speed test. Macam modem tadi tu kita tak boleh nak connect Wi-Fi. Connect tu boleh tapi data tak masuk. So sebabnya dia tak mampu tarik signal kuat. So kalau tengok daripada segi modem OLAX ni, memang kita boleh nampak lah dia punya signal tu dah masuk. Dan speed pun memang dapat lah. Memang dapat. Okay. So kejap lagi saya akan cuba test dekat luar tengok. Saya akan buat perbandingan speed. Kita nak tengok untuk dekat luar modem C300 yang ni dia support tak untuk dekat luar nanti untuk signal, sebab kita nak bandingkan speed dia tu. Okey. Okey, tadi saya cuba buat speed test dekat dalam rumah. So kalau tengok dua perbandingan modem tu memang dia tak selari lah. Satu modem tu dia masalah dia untuk modem yang ni dia tak dapat signal lah untuk dalam rumah. Sebabnya kawasan rumah yang saya duduk sekarang ni memang tak dapat signal. So bila saya test untuk portable untuk OLAX punya modem ni memang dapat signal. Okay. So daripada situ kita tengoklah dia punya kelemahan untuk modem yang saya bawa ni lah, untuk saya comparekan untuk dua modem ni, antara modem C300 dengan modem OLAX ni. Okey, dari situ kita dah nampak dah dua perbezaan dia, ketara yang mana modem C300 tu tak dapat signal untuk kawasan perumahan yang lemah signal. Okey. So saya sekarang ni berada dekat luar rumah pula. Saya nak buat comparison dua modem ni, tengok boleh dapat tak signal. Dan kita tengoklah dia punya speed dia macam mana. So
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey. So saya berada dekat luar ni, saya nak test tengok untuk dia punya speed tu macam mana. Adakah speed dia ni boleh lawan. So daripada segi tarik signal kita dah tengok lah modem tu tak mampu untuk tarik signal. So kita pergi kepada speed dia, tengok macam mana dekat kawasan di luar rumah. Okey, jom. Okey, kalau tengok modem sini, dekat sini ada modem OLAX. Okey, untuk 4G punya, dan sini ada modem OEM C300 ni lah. Okey, modem OEM C300 ni saya nak kena bawa power bank dengan kabel untuk type macam ni lah, yang type macam ni. Okey, untuk modem OLAX ni kelebihan dia dah bagi dengan siap bateri dia. Bateri dia lebih kurang dalam 2000 mAh. Boleh tahan dalam 4 ke hingga 5 jam lah untuk bateri ni. So nanti saya akan sambung bateri ni dan kita tak perlu pakai plug apa-apa kalau kita bawa ke mana-mana. Itu kelebihan untuk OLAX ni. Okey. So antena dia ni kita boleh cabut-cabut. Antena dia ni kita boleh cabut-cabut. So kalau kata kita letak dekat rumah, nak main dengan antena untuk parabolik pun tak ada masalah. Okey, sekarang ni saya akan masukkan SIM card Digi saya tu ke dalam sini. Okey, sekarang ni saya dah masuk. So saya nak on dahulu untuk modem C300 ni dan kita tengok speed dia tu macam mana. Dan saya akan masukkan SIM card tu nanti ke dalam modem OLAX ni pula. Okey, sekarang ni saya mau on ni dulu. Okey, kalau tengok daripada sini untuk modem sini wifi saya dah connect. Bila dah connect wifi dia akan menyala lah. Dia akan menyala lah, klip-klip. So SIG ni tanda signal dia. Tanda signal dia dah hadir. So bila saya connect dengan 4G CPE ni tak ada masalah lah. Dia punya signal tu masuk. So kita boleh buat speed test. Okey, sekarang ni saya akan buat speed test untuk bahagian modemnya ni. Dan kalau tengok dekat sini speed tu tak open naik walaupun signal dah masuk tapi speed tu tak naik. Kita dah nampak dekat sini dia punya kelemahan dia daripada segi modem yang ni. Untuk kawasan yang signal tak ada ni memang tak naik dia punya speed. Okey, dia auto terus connect saya punya handphone saya. Ni Digi daripada SIM card CPE. Okey, masuk balik. Signal dia suka putus-putus. Okey, kita try speed test tengok. Okey, kalau tengok dekat sini memang agak slow lah. Dia tak dapat langsung. Tadi dia tukar kepada server U-Mobile tu, dia auto detect kepada SIM card dalam handphone. Okey, sekarang ni saya dah buat speed test pun dia tak mau. Dia tak boleh nak buat speed test. Wifi yang pakai nampak Wifi CPE, 4G CPE. Tapi tak dapat nak buat speed test. Tak dapat nak buat speed test. Okey, sekarang ni saya akan masukkan SIM card untuk dalam modem CPE ni ke dalam modem OLAX ni. Kita akan tengok pula speed dia tu macam mana.
Okey, kalau tengok dekat sini, signal dekat luar ni dia naik dalam 3 bar, 4 bar, 3 bar, 4 bar. Okey, so kalau tengok dekat handphone saya dah connect lah untuk OLAX punya modem. OLAX ni, OLED ke OLAX ke sama je sebutan dia. So ikutlah mana-mana yang nak sebut. Okey, sekarang ni saya akan buat speed test untuk SIM card Digi yang ni, yang dalam modem OLAX ni. Kita tengok. Okey, nampak dia tak ada masalah untuk connect. Okey, kita akan go. Kita akan tengok speed dia macam mana untuk OLAX. Okey, kalau tengok speed dia tu dapat masuk. Okey, dapat masuk. Untuk rangkaian Digi dekat sini memang tak kuat lah. So tapi untuk OLAX ni dia mampu lagi tarik signal berbanding dengan modem C300 tadi. Okey, kita tengok daripada segi download, dapat 6 Mbps. Untuk upload tu dia tak dapat lah. Tak dapat. So kalau kawasan yang memang tak ada signal ni, kita kena fokus pada download je. Upload tu memang agak susah sikit lah. Okey, untuk kelebihan untuk dua modem ni, kalau tengok daripada sini, C300 dengan OLAX ni, OLAX ni lebih mampu bertahan lah, mampu tarik signal yang lebih kuat untuk OLAX ni. Kelebihan dia memang awesome lah. Dia pakai bateri sahaja, so kita boleh lah bawa modem ni ke mana-mana. Bila saya ubah kedudukan modem, kita boleh tengok lah daripada sudut dia punya bar dekat handphone tu memang akan berkurang dan akan naik. So kita boleh cari kedudukan signal tu dekat mana yang kita rasa mampu letak, berpandukan dengan dia punya bacaan signal yang 1, 2, 3, 4, 5 bar sini. Untuk kawasan yang tak ada signal, untuk cari bajet punya, boleh ambil jenis modem OLAX ni. Okey, so kalau tengok daripada segi sini, dia hanya mampu untuk kita cek signal daripada SIG sini. Untuk bar dia tu memang tak akan ada lah, tak akan nampak dia punya bar tu. Kalau kita berubah kedudukan modem, kita tak tahu bacaan signal tu macam mana. Cuma kita boleh tahu untuk speed sahaja. Okey, so kalau kata berminat untuk yang ni, nanti saya akan letakkan link description untuk pembelian. Kenapa saya bandingkan dua modem ni dengan modem portable, dengan modem OLAX ni dengan modem C300 ni, dengan C300 ni? Okey, sebabnya kedua-duanya ni harga seakan lebih kurang. So bila harga seakan lebih kurang tu yang saya buat perbandingan antara dua modem ni. So kalau kata yang mana yang bertanya saya tentang modem untuk yang bajet yang mampu milik untuk pakai, saya cadangkan untuk yang ni lah, untuk modem OLAX ni. Sebab modem ni memang tak famous sangat, tetapi dia punya kualiti daripada segi tarik signal dia memang, bagi saya memang dia punya masuk akal lah. Kira mampu untuk masuk akal. So saya pernah juga buat video ni dekat bahagian OLAX ni, sambung dengan antena. So speed dia tu memang support lah, support untuk external antena tu support. Okay, so kita berjumpa untuk next video. Yang mana belum subscribe saya punya channel, boleh subscribe. Dan kita berjumpa untuk next video. Boleh follow saya punya media sosial saya, TikTok dan Facebook. Okay, no signal, no problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.